seperti yang dijanjikan di Kota Baru, baru-baru ini Mursyidul Ampas Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat menjawab segala persoalan yang terungkai mengenai 16 September di Markas Terbiah PAS Taman Menewar semalam. Komen yang diberikan adalah berkisar mengenai ulasan pemimpin PAS bertajuk 16 September gagal, sebagaimana yang tersiar di Harakah baru-baru ini. Sama-sama kita ikuti ulasan beliau. Macam tuan baca Harakah keluar pagi kemarin, tulisan yang dibuat oleh seorang pemimpin kita, ayah apa mengenai dengan gagasan 16 September dia gagal. Kalau tukar apa salah nak gagasan 16 September ni berjaya, kata betul pelik apa. Bila sebut gagal, artinya kita rombak balik putusan muktamar. Muktamar tu bila sudah tu semua pakat semua sekali setuju dia akan memperkuatkan perpaduan rakyat. Bangun semua standard ovation, bangun semua, tak ada dulu, tak ada semua. Dan pengurusi pakai berarti situ sokong bangun semua, tidak kata hak tersokong itu rebut, tak ada, kerana tak ada soalan buat dulu. Tiba-tiba mari artikel macam ni, apa cerita muktamar nak naik. Harakah ni majalah tidak majalah persendirian tu. Kan majalah demo lagi nak kata tu, dia tak ada apa. Tapi majalah PAS, lidah rasmi PAS. Kenapa tu perkataan yang menggugatkan putusan muktamar? Kalau majalah saya ni saya hambak dah orang ini. Kalau Harakah majalah saya kata cari jauh. Dia hasil cari jauh. Baik tak faham. Bila kita gugat dengan pakatan rakyat, kita nak siapa dia? Nak ada seorang pula, pasal yang pula, tak ada tahala, tak ada. Orang ni semua kita pimpin parti, kita ada caranya, kita ada kaedahnya, kita ada peraturan. Jangan sekali-kali kita pandai-pandai tunjuk maharan kita, tunjuk analisa kita, tunjuk pengalaman kita. Saya bimbang berhenti sekatu dulu. Beliau bercakap demikian sempena majlis sambutan Nuzul Al-Quran dan Barat Al-Kubra. Turut hadir dalam majlis berkenaan adalah Presiden PAS Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Nizar Jamaluddin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zahid Ibrahim dipercayai meletak jawatan hari ini. Beliau menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Beliau dikatakan menyerahkan surat itu di Putrajaya kira-kira pukul 2 petang tadi. Tindakan itu adalah tindakannya terhadap kerajaan kerana menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA ke atas ahli Parlimen Sekutu Teresa Fox, pengendali blok Malaysia Today Rajikan Kamarudin dan wartawan Tin Chudori Tan Hin Cheng. Dalam ketutannya semalam, Datuk Zahid mendakwa penggunaan Akta ISA ke atas individu terbabit mengancam keselamatan negara. Bagaimanapun hasrat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zahid Ibrahim untuk meletak jawatan ditolak. Menurut sumber, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi meminta Datuk Zahid mempertimbangkan semula hasratnya itu dan mengambil cuti untuk sementara waktu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan meletak jawatan. Sebaliknya, beliau menyerahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menentukan kedudukannya dalam Kabinet. Tan Sri Muhyiddin yang juga naib Presiden UMNO menyatakan kenyataannya yang menggesa supaya peralihan kuasa disegerakan selaras dengan prinsip demokrasi dalam parti. Jadi saya tak tahu adakah itu satu kesalahan untuk menyatakan suatu yang hak. Apakah sebagai anggota kabinet saya tidak boleh bersuara, sedangkan katanya kita mengamalkan demokrasi. Kalau kita tak boleh menyuarakan sesuatu sebegitu, bukan mendesak, mundurkan pandangan. Apa yang benda perkara yang luar biasa. Sama ada ia akan diterima, itu serah. Saya tak ada kuasa nak mengubah keadaan. Saya perbaikan pandangan. Untuk
Tambahnya lagi, kenyataan itu bukan bertujuan mendesak Perdana Menteri meletak jawatan. Sebaliknya, hanya mahukan beliau memikirkan semula tempoh peralihan yang lebih sesuai dan boleh diterima ahli parti. Tan Sri Muhyiddin turut menyatakan sokongan terhadap saranan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Razak yang mahukan mesyuarat bahagian UMNO menentukan tempoh peralihan kuasa berkenaan. Beliau ditemui selepas melancarkan Anugerah Usahawan Wanita Kebangsaan 2008 NWEA di Ibu Negara pagi tadi. Pada sidang media itu, Tan Sri Muhyiddin turut ditanya perkembangan terkini kemasukan semula bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke dalam UMNO. Kalau beliau dah sampaikan nasihat orang bagus, karena waktu pertemuan dengan saya itulah yang dia kata dia nak jadi ahli, dan dengan sebab itu dia memang harus ikut peraturan, dan kalau dapat disampaikan sebelum majlis tertinggi, jadi mungkin sempat untuk dibentang majlis tertinggi untuk dikembang oleh majlis tertinggi. Pakatan Rakyat dan Keluarga Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok hari ini memfailkan permohonan habeas corpus untuk pembebasan Teresa yang ditahan di bawah Akta ISA. Permohonan itu dibuat di Mahkamah Tinggi Jalan Duta tengah hari tadi. Peguam mewakili ahli parlimen itu, Sankara Nair, menegaskan permohonan itu dibuat supaya pembebasan Teresa Kok dapat dilakukan segera. So there's always a communication by phone. You don't have to wait for office hours, And they maintain that ACP Tan can be contacted only in office hours. Only now this letter shows. But on that day in the Balai, after the arrest, they told me, call this number. They didn't say office hours. Nothing is given there. So again I say this is all shoddy and rather unprofessional, the police. Turut berada di mahkamah ketika memfailkan permohonan habeas corpus ialah Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng, Ahli Parlimen Ipoh Timur Lim Kit Siang dan Ahli Parlimen Bukit Telugur Karpal Singh. Selain itu, bapa Teresa juga kelihatan bersama-sama dengan pemimpin terbabit. Sementara itu, kedua-dua ibu bapa Teresa bersama pembantu khasnya kelihatan memasuki Bukit Aman jam 1.40 tengah hari tadi. Setelah 2 jam, mereka keluar dan memaklumkan keadaan Teresa kepada media. She look good, and then it's okay lah. It's not sickness. It's quite happy mood. But this is the thing lah. But one thing is very sad. She is asked to be retained for another 28 days. Selain itu, pembantu khas Teresa memaklumkan ahli parlimen itu ditahan selama 28 hari atas 3 dakwaan. Dakwaan yang dikemukakan berhubung isu jaiz, tulisan jawi di papan tanda dan launan azan. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein pula menyatakan beliau akan membangkitkan isu penggunaan Akta ISA bagi menahan wartawan Sinchu Daily Tan Hun Cheng Jumaat lalu dalam mesyuarat kabinet akan datang. Beliau menegaskan secara peribadi tidak bersetuju dengan penggunaan ISA bagi tujuan menyelamatkan atau memberi perlindungan kepada mana-mana individu. Dalam konteks reporter tadi, saya rasa saya tak setuju ia digunakan semata-mata untuk menyelamatkan atau memberi perlindungan kepada tuan pengubahan. Lebih-lebih lagi menggunakan ICA untuk tujuan itu. Datuk Seri Hishamuddin bagaimanapun bersetuju jika penggunaan ISA adalah bagi tujuan menjaga keselamatan negara, dan menurutnya keputusan kerajaan untuk menggunakan ISA bagi menjamin keselamatan negara tidak seharusnya dipertikaikan secara terbuka. Sebaliknya perlu dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Sementara itu, beberapa pemimpin Pakatan Rakyat yang berlepas ke Taiwan 12 Ogos lalu tiba di Kuala Lumpur mulai semalam. Seramai 5 pemimpin PKR menyertai rombongan itu. Selain seorang yang tiba di KLIA semalam, 3 pulang hari ini dan seorang lagi dijadualkan esok. Dan hari ini 15 September, kita anggap kita tidak miss deadline, dan semua yang kita telah rancang beres tepat pada masa, dan harap berita baik akan diumumkan oleh kepimpinan Pakatan Rakyat dalam masa terkini. Bagaimana kita akan umumkan, kita akan serah kepada kepimpinan Pakatan Rakyat untuk maklum kepada orang awam
sama ada malam ini atau besok pagi. Rombongan itu yang diketuai Tian Chua mendakwa sudah bertemu dengan kebanyakan ahli kelab penyokong Barisan Nasional BNBBC